أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Universiti Teknologi Mara (UiTM) merupakan universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini yang merangkumi 34 kampus di seluruh negara. UiTM menawarkan lebih 500 program akademik di peringkat asasi, pradiploma, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD serta program profesional. UiTM terus meluaskan akses kepada pendidikan tinggi, memainkan peranannya dalam pembinaan negara dengan menzahirkan potensi dan membentuk masa depan. Dengan lebih 770,000 alumni dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan, UiTM menawarkan peluang untuk membentuk pemimpin di peringkat nasional, industri dan global serta bersedia untuk menjadi universiti yang terkenal di peringkat global menjelang 2025 seiring dengan visi UiTM globally renowned, locally rooted. Di samping visi UiTM untuk menjadi terkemuka di peringkat global, pada masa yang sama, UiTM sentiasa bertunjangkan kepada akar dan paksi yang jitu, iaitu usaha, takwa, mulia, yang merupakan prinsip yang menjadi pegangan UiTM sejak awal penubuhannya. Jadikanlah UiTM pilihan nombor 1 anda untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan anda yang cemerlang dan gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada semua pendengar di luar sana. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu lagi dalam segmen Wacana Ar-Rawdah dengan topik yang saya kira sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menarik. Jadikan UiTM pilihan nombor 1. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana mahupun yang mengikuti kami menerusi YouTube UiTM Sabah Channel. Jadi, sebelum itu saya ingin mengucapkan sebenarnya dan merakamkan betapa kami sebenarnya bersyukur pada hari ini kita dihadiri dengan 2 orang figura yang sangat-sangat dikagumi, sangat-sangat bermakna di UiTM. Okey, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu panel kita yang pertama, yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Shahrin bin Sahib alias Sahibuddin, Naib Chancellor UiTM. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat, Datuk? Alhamdulillah, seadanya. Terima kasih, Datuk, kerana sudi hadir, Datuk. Terima kasih. Jauh dari Selangor, Datuk. Ya, betul. Dan pada hari ini ada di Sabah. Ya, rezekikan hari ini di Sabah. Alhamdulillah. Datuk, terima kasih, Datuk. Dan juga saya perkenalkan panel kita yang kedua, yang kita kagumi, yang kita sayangi, Profesor Madya Dr. Rozita Elias Puji Muhammad, Rektor UiTM Cawangan Sabah. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Ya, dengan kehadiran Datuk Bisi lagi, saya terlebih sihat hari ini. Vitamin lebih hari ini. Alhamdulillah. Jadi Prof, terima kasih juga Prof sebab sudi hadir, Prof. Jadi Prof, pada petang ini Prof, cadangan kita ataupun rancangan kita Prof adalah Wacana Rawdah, Wacana Ar-Rawdah. Dengan topik kita, jadikan UiTM pilihan nombor 1. Jadi saya kira Datuk dan Prof adalah orang-orang yang paling berwibawa, paling mahir dan arif
untuk kita berbicara ataupun mengupas topik ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Prof. Jadi Datuk, mungkin saya mulakan dengan soalan pertama Datuk. Ya. Berkenaan dengan topik kita pada petang ini Datuk, iaitu bila berkata tentang universiti, pastinya kita tidak akan lari daripada istilah ilmu Ya. dan juga istilah pendidikan. Ya. Jadi Datuk, mungkin saya ingin mengambil peluang ini Datuk untuk bertanya secara terus kepada Datuk, apakah sebenarnya definisi ilmu itu dan juga mungkin falsafah pendidikan itu sendiri menurut Datuk. Silakan Datuk. Okey. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pertamanya bila kita berbicara tentang ilmu, apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini selalu dikaitkan dengan satu bentuk kiasan, iaitulah berbentuk cahaya, penerang, penyuluh. Kerana ilmu itu sebenarnya memanglah dia menerangkan dan dia menyuluh. Dan begitulah sekiranya kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita berada pada keadaan yang bergelap atau kegelapan, ataupun tidak tahu ke mana haluan mencari punca. Jadi ilmu secara keseluruhannya pada perspektif dua yang saya akan kupaskan. Pertamanya dari segi perspektif Islam sendiri, kedua perspektif umum ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat pada tamadun dunia pada hari ini, kita berada pada keadaan yang sering dipanggil sebagai IR 4.0. Kita berada pada keadaan di mana keadaan semasa ini bercerita tentang IoT, Internet of Things. Kita berbicara tentang AI, kecerdasan buatan. Dan dalam kehidupan hari ini, setiap perkara berada pada keliling kita adalah berkaitan dengan teknologi yang sangat memerlukan kita mendasar kepada setiap sudut ilmu. Maka di situlah kalau bagi kita yang beragama Islam, ayat Quran jelas memperjelaskan tentang kepentingan ilmu itu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat itu. Bermakna orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang berilmu pengetahuan akan dinaikkan darajat mereka. Walaupun ayat ini Quran datangnya, tetapi bagi saya dalam semua tamadun manusia, pilihlah tamadun apapun yang kita ada, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Rom, dan hatta dunia moden hari ini. Bermakna mereka yang menguasai ilmu, mereka yang menguasai tamadun, mereka yang menguasai inovasi, yang mampu mengeluarkan, kalau zaman bahasa sekarang ni, IP dan sebagainya, penciptaan, maka negara itulah yang akan mendominasi dunia. Jadi begitulah juga ada kata-kata, singkatan saya dia bukan hadis, mana siapa yang mahukan dunia dengan ilmu, siapa yang mahukan akhirat dengan ilmu, siapa yang mahukan kedua-duanya dengan ilmu. Dengan arti kata lain, maknanya apa sahaja tujuan kita dalam mencari kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Dan di situlah juga dalam satu hadis lain ada disebut siapa yang menempuh satu jalan dalam mencari ilmu, maka dia telah menempuh satu jalan ke syurga. Itu hadis sahih. Dan yang sama juga di penghujungnya Nabi kata, mana-mana rumah Allah ataupun kumpulan yang berbicara tentang ilmu, maka di situ akan timbul ketenangan, sakinah. Okay? Dan malaikat akan mengembangkan sayapnya mendoakan siapa yang berada dalam majlis itu tersebut. Menceritakan bahawa kita di UiTM ini adalah sebuah gedung ilmu. ITM asalnya Institut Latihan Radar ditubuh tahun 1956, satu sejarah yang panjang, dan kita dijenamakan sebagai sebuah universiti 25 tahun yang lalu. Sehinggalah ke hari ini memang bergelumang, tidak ada tujuan lain, hanyalah bagi mendidik anak bangsa khususnya Bumi Putra dalam memberikan mereka ini satu bekal yang penting untuk kebahagiaan mereka di hidup di dunia maupun di akhirat. Kerana dengan segulung ijazah, diploma, sijil apa saja yang kita berikan dalam bentuk material itu, tetapi yang terlebih pentingnya adalah kefahaman yang ada pada minda. Di situlah kita punya ulama maupun ilmuwan semasa ini, Profesor Jeraja terpuji kita pun dalam Sanakil Altas menyatakan tentang ilmu itu adalah kesampaian makna pada roh. Menyatakan apa maknanya bila kita berhadapan dengan satu masalah, kita tidak ada pilihan lain selain daripada mencari keterangan, penerangan, data, maklumat, apa saja yang boleh kita capai di sekeliling kita bagi mengatasi masalah, mendepani cabaran tersebut, mencari satu penyelesaian, dan tidak boleh tidak, semua perkara tersebut telah memerlukan ilmu. Jadi, saya boleh simpulkan mudah di peringkat awal ini adalah tentang perihal ilmu itu adalah kunci kepada kehidupan dan kebahagiaan kehidupan. Kalau kita percaya kepada hidup yang kita hidup sekarang ni, maupun kalau kita percaya selepas kehidupan ini ada kehidupan yang lain, maka kedua-duanya itu memerlukan ilmu.
Maka ilmunya sesuatu yang sangat mencapai. Dengan arti kata lain, dia merangkumi pelbagai sudut bidang ilmu. Atau kalau kita di UiTM ni sebagai sebuah universiti komprehensif, kita menawarkan lebih 500 program. Bermakna kalau di luar sana anak-anak yang mencari bidang apa yang sesuai dengan dia, maka saya kira tidak ada universiti lain yang mampu menawarkan jumlah program sebanyak itu. Dan keduanya juga adalah bagi mereka yang mencari tempat pembelajaran. Tidak ada sebuah universiti awam di Malaysia yang dibayar penuh oleh kerajaan ini yang mempunyai tempat pembelajarannya bertebaran seluruh negara. Jadi inilah peluang bagi saya dalam kita mendepani cabaran pasca normal ini atau pasca COVID ini, di mana kedudukan ekonomi, cabaran dalam mencari kehidupan, memang memerlukan anak-anak. Tidak ada penyelesaian lain bagi kita yang berada di universiti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan mencari ilmu, dan mencari ilmu itu tidak ada penghujung. Yang kalau dalam kita yang Islam inilah utulumul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari buai sampai ke liang lahat. Bermakna dalam konteks pembelajaran ataupun mencari ilmu pada hari ini, dia satu perjalanan kehidupan yang berterusan. Kalau bahasa Inggerisnya continuous learning, continuous education, lifelong learning. Tetapi dalam kita lah yang percaya kepada Tuhan ini, memang itulah yang telah ditunjukkan oleh semua agama-agama samawi, bahawa keperluan ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Atau bagi kita yang Islam ni, dia fardu, wajib. Okay, lebih berat daripada wajib fardu. Yang saya sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maknanya dia fardu kepada setiap orang Islam yang percayakan kepada Tuhan, maka dia menjadi satu kefarduan. Dan kefarduan itulah yang mampu mengubah kehidupan dari yang saya nyatakan tadi, daripada kegelapan kepada keterangan. Maknanya from darkness to light. Maknanya daripada ketidakfahaman kepada satu bentuk keterangan dan kefahaman. Dan dalam perspektif ilmu itulah dia akan mengubah pandangan kita. Kerana apa? Kalau secara literalnya kita duduk dalam gelap, tak nampak apa-apa. Itulah kiasannya. Dan kalau kita berilmu, seperti mana kita dalam studio ni, kita boleh nampak PMUJ pakai logo begitu dan sebagainya kan. Dan kerana kalau saya boleh perumpamaan saya dengan PMUJ, kita bertiga ni semua pakai kanta. Okay. Menyokong pandangan. Sebab tak berapa nampak, maka perlu diterangkan lagi. Dan itulah saya gunakan kiasan. Cahaya itu tadi adalah satu bentuk elemen unsur yang memberi terang kepada elemen ketiga. Tetapi ilmu itu perlu digarap. Maksud saya perlu difahami, perlu dianuti. Okay, kerana itulah yang menjadi perspektif mata pandang yang saya katakan tadi. Kita mempunyai kacamata ataupun sudut pandang. Kalau orang itu tidak berkacamata, dia ada sudut pandang. Maka sudut pandang yang berbeza-beza itu, okay, untuk mendapat satu bentuk perspektif yang menyeluruh juga dengan ilmu. Dan maksud saya begini, kita dapat satu ilmu, tetapi kita tidak mampu mencerap dalam sudut pandang yang pelbagai, maka kita akan mempunyai satu sudut pandang yang sangat sempit. Kenapa saya ulas ilmu dalam perspektif ataupun dalam sudut pandang yang berbeza? Kerana Malaysia adalah sebuah negara yang tergabung daripada negeri-negeri berbeza. Kalau mengikut CIA Factbook, kita mempunyai 134 bahasa yang dipertutur. Okay, kalau kita di bumi Sabah, bumi apa nak sebutnya, terbit bayu ketiup bayu, di bawah bayu, macam-macam rumpun bangsa yang ada di sini. Jadi maknanya perlu kita faham tentang sensitiviti, berlainan budaya, berlainan agama, adat resam. Tetapi itulah sebenarnya kekayaan yang ada pada kita rumpun bangsa ataupun seluruh warga Malaysia yang ada pada hari ini, yang boleh mampu membawa Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju yang berdaya saing. Dan saya simpulkan di hujung ini tadi adalah keperluan pentingnya anak negara bangsa menguasai pelbagai ilmu ini adalah demi kesejahteraan mereka sendiri sebagai individu, keluarga mereka, masyarakat setempat, negeri, negara secara amnya, supaya Malaysia alhamdulillah sehingga kini, setelah pun puluhan tahun kini merdeka sejak tahun 67, ingat UiTM ditubuh sebelum merdeka, alhamdulillah kita nikmati pelbagai jenis nikmat kesejahteraan. Ingat yang saya kata tadi, hadis Nabi, bila ada perkumpulan itu, di situlah turunnya ketenangan, sakinah. Kalau negara itu menadah ilmu secara seluruhnya, masyarakatnya dahagakan ilmu, ketenangan, kebahagiaan, itulah menjadi rahmat yang Allah turunkan, yang Tuhan turunkan kepada kita. Kita di Malaysia ini, saya guna ayat bahasa Inggeris, take for granted that our country, negara kita, sebuah negara yang aman, damai. Okay, kalau kita di Kota Kinabalu, kita di Sabah ni buka pagi, cahaya cantik, cuaca yang sangat terang, tengok gunung Kinabalu, tengok ke laut,
kan, tetapi itulah nikmat yang Allah berikan, dan antara punca kenikmatan dan keberkatan itu adalah kerana anak buminya cintakan ilmu. Minta maaf saya kupas panjang, tetapi pada perspektif saya ilmu kunci segalanya. Dan kunci kepada ilmu pula adalah minatnya kepada membaca dan sukanya bertanya. Sekian mungkin sekadar mukadimah Ustazah. Ya Datuk, terima kasih Datuk. Maknanya di sini ilmu tu cahaya. Cahaya. Maknanya pentingnya ilmu ni Datuk, dia boleh mengubah daripada kegelapan kepada cahaya, kepada keterangan. Dan pastinya kita akui di Malaysia sendiri Datuk, ya, maknanya ilmu itu telah banyak memainkan peranan pendidikan dan sebagainya di dalam memajukan seluruh Malaysia, bahkan juga negeri-negeri tertentu dan sebagainya. Benar. Jadi yang ini Datuk, saya membawa kepada satu persoalan, mungkin saya tujukan kepada Profesor Rektor UiTM Cabang Sabah, Prof. Madia Dr. Rozita. Prof, begini Prof, dan kita akui memang Prof adalah salah seorang daripada pendidik yang berperanan besar sebenarnya di UiTM Sabah sejak dahulu kala lagi, sejak berpuluh-puluh tahun ya Prof. Jadi Prof, mungkin Prof boleh berkongsi dengan kita pada hari ini apakah sebenarnya realitinya pula apabila berkata tentang pendidikan, aspek khususnya di negeri Sabah ini, bagaimana tahap dan sebagainya. Silakan Prof. Baiklah, pertama saya bukan Menteri Pendidikan, tapi saya mengulas dari sudut pandang seorang pendidik yang telah lama ya berbakti. Saya juga pernah menjadi guru sandaran Datuk ya. Yeah. Saya juga pernah menjadi guru ganti. Pada saya Sabah secara realiti ya, kita bercakap secara realiti kerana kita mahukan anjakan paradigma di dalam sektor ini. Kerana pendidikan kita tahu Kementerian Pendidikan Malaysia mendapat bajet yang tertinggi pun setiap kali bajet, dan pada kali ini ya, untuk bajet 2025 lebih daripada 64 bilion. Ya. Jadi memandangkan itu, dia mesti ada asbabnya kenapa. Tapi kalau dalam konteks kita nak turunkan pada Sabah, yang menjentik kita ini apabila 10 daerah termiskin di Malaysia ini 8 datang dari Sabah. Kalau kita nak zoom in lagi kepada pendidikan, pada saya kita akan makan masa yang lama untuk kita berdiskusi. Tetapi seperti mana yang Datuk kata tadi, ilmu itu cahaya. Andainya tidak ada cahaya itu, maka malaplah ia sampai bila-bila. Kan? Kita tahu bahawasanya pendidikan itu ialah keperluan fisiologi. Fisiologi maksudnya ialah keperluan yang memang ia adalah sesuatu perkara kalau tak ada dia darurat. Ya, kerana ia mengeluarkan dari kemiskinan. Ilmu itu boleh menjadi melahirkan harta ya untuk kita mengeluarkan dari kemiskinan yang kita pernah bahaskan dahulu. Kenapa wujudnya pra-diploma, kenapa kita masih bertahan dengan pra-diploma itu. Jadi apa yang Datuk kata tadi, keterangkuman ilmu itu dari berbagai aspek. Kerisauan kita pendidikan di Sabah ini apabila Datuk tadi menyebut perkataan tentang AI, menyebut tentang revolusi industri ini. Datuk bercakap pasal automasi, digitalisasi, AI dan segala macam. Sejauh mana kita boleh berlari? Sejauh mana jalur lebar kita yang berada di pendidikan di Sabah ini boleh untuk mencakupi kesemuanya. Dan kita antara yang tertinggi ya, dari aspek sekolah usang misalnya. Kerana saya bercakap dari segi pendidikan, nanti di pengajian tinggi, bermulanya dari bawah. Kalau kita antara yang kecicirannya juga tinggi, kita juga antara yang pencapaian SPM-nya juga yang tercorot. Jadi pendidikan sinarionya ni di peringkat IPT, tugas kita bagaimana? Selepas daripada sekolah, peringkat sekolah. Ustazah, berat. Saya sebenarnya Datuk sangat respect ya pensyarah di UiTM. Saya mengangkat pensyarah UiTM ini memang benar pendidik tegar. Kerana contoh pelajar UiTM Sabah ini banyaknya terlahir dari kalangan pelajar pra. Bayangkan dengan bahasa Inggerisnya, bayangkan dengan matematiknya, kan? Nah, itu antara dua yang saya kira kritikal. Bayangkan pensyarah kita sampai setiap weekend pun mereka mengadakan kelas tambahan hanya semata untuk menyaksikan pelajar-pelajar ini mampu untuk ke diploma dengan pelajar yang memang cream student ini. Yang memang masuk tidak ada masalah pun dari segi hanya 3 kredit, mereka punya kredit yang lebih. Cumanya Datuk dalam konteks kita ini, UiTM ini. Sebab itu saya kata, bila kita respect pendidik ini, maka hanya Allah saja mampu membalas mereka. Kerana mereka ini tanpa ada rasa lelah untuk mengajar. Kerana dia faham. Sabah ini memerlukan keprihatinan, pendidikan dari hati.
kita boleh saja charge kan, Datuk? Kita boleh saja charge ini dan segala macam. In fact, buku teks apa semua pun buku rujukan di UiTM ini, perpustakaan ini untuk mereka, dan kita tidak pernah memaksa pun pelajar untuk membeli mana-mana buku rujukan. Dan kelebihan kalau nak lihat dari kita nak konteks pendidikan di Sabah, pertama jujur ya, masih banyak yang perlu kita lakukan. Terutamanya di peringkat pendidikan rendah dahulu. Ya, bagaimana kita nak melihat konsistensi yang di luar bandar ini, kerana Sabah ini kita melihat bentuk muka buminya banyaknya di luar bandar, keciciran itu berlaku. Dan ini akhirnya membawa, sebab dulu saya di bawah MPWS, Majlis Penasihat Wanita Sabah, maka ramai di kalangan yang bawah umur ini berkahwin tak. Jadi Datuk, itu adalah merupakan satu senario yang sangat complicated. Bagaimana kita sebagai pendidik di IPT ini mahu merubah corak ini di kawasan luar bandar khususnya. Ya, jadi kalau Ustazah mengatakan bagaimana senario pendidikan, pada saya improving, meningkat, tetapi dari segi keciciran juga kita melihat agak kritikal juga. Sebab saya baru-baru ini bersama dengan KSTI, bersama dengan pengarah pendidikan negeri, dan kita pun telah menjalinkan MOU bersama Jabatan Pendidikan, terutama di Tuaran yang tempat kita ini, untuk memastikan sekolah-sekolah angkat yang kita ambil ni Datuk, dalam lebih daripada 19 kalau tak silap saya, kita ambil ini untuk kita jaga, bukan saja untuk kita memberikan orang kata aspirasi supaya mereka mahu masuk ke IPT, tidak tercicir di sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi juga kita memberikan, kalau boleh, kita memperbanyakkan STEM ini. Jadi pendidikan di Sabah ini banyaknya pergi kepada sains sosial lah. Dari segi SNT, kalau kita lihat di UiTM sendiri Datuk, di UiTM Sabah ini pun, dia jumlah yang banyak ni mengambilnya sains sosial. Tetapi dengan aspirasi kerajaan, kerana AI ini bertunjangkan nanti STEM, dia akan bertunjangkan dengan SNT, sains dan juga teknologi. Jadi Ustazah, kita kalau boleh, Datuk, saya juga telah membuat beberapa perancangan strategi untuk UiTM Sabah untuk bagaimana kita boleh menyumbang kepada kerajaan negeri dari segi pendidikan, walaupun kita ni IPT, tetapi yang kita akan terima ini bermula di sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi banyak yang perlu kita lakukan, dan sebenarnya kerajaan negeri alhamdulillah telah mula memanggil kita untuk mendengar apakah sudut pandang kita, terutamanya mereka nak memperkasa bahasa Inggeris. Ini isu yang kita bentang itu, Datuk ya. Bagaimana UiTM boleh? Kenapa? Sebab kita ini 100% ya, dari segi kita punya bahasa pengantar di dalam bilik kuliah adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi Ustazah, untuk itu saya kira engagement, sinergi di antara kita dengan kerajaan negeri, saya khusus untuk Sabah saja tu sepatutnya dari dulu telah berlaku, dan mengiktiraf bahawasanya pensyarah kita ini boleh untuk membantu dari segi anjakan paradigma dari segi STEM, bahasa Inggeris, matematik dan lain-lain yang kritikal ini untuk kita bangunkan. Maknanya Prof, maknanya di sini kita berjelas bahawa di Sabah ni skenario-nya Datuk, maknanya meskipun ada cabaran dan halangan dari segi kemiskinan dan sebagainya, tetapi para pendidik di Sabah ini sebenarnya bukanlah tidur, tapi peka dan sentiasa berusaha sebenarnya. Ya, sebab dia harus seiring Ustazah, pendidikan ni harus seiring dengan lain-lain utility ya, air, elektrik, dari segi infrastruktur asas, terutama sekali jalan raya, di mana kita percaya ada juga yang masih berjalan kaki sejauh beberapa kilometer. Jadi itu saya kira antara yang harus kita melihat bagaimana pendidikan di Sabah ini memberikan perhatian bukan saja kepada pendidikan itu, tapi dari segi infra, sekolah usaha misalnya, bagaimana kita boleh bangunkan dan mereka boleh sama tara dengan pelajar dari bandar dan juga sub-bandar. Jadi kita doakan supaya semua usaha-usaha ini Datuk Prof akan sentiasa berjalan dan terlaksana insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Datuk, apabila kita melihat tadi Datuk, maknanya di Sabah sudah banyak usaha-usaha dibuatkan sebenarnya, dilakukan walaupun dalam keterbatasan yang ada, tetapi kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan pendidikan sesuai dengan peranan dan kapasiti yang kita ada. Jadi Datuk, mungkin saya boleh teruskan dengan soalan seterusnya kepada Datuk. Di UiTM sendiri Datuk, bagaimana Datuk melihat peranan UiTM, hasrat UiTM dalam memajukan pendidikan negara itu sendiri Datuk? Silakan Datuk. Pertamanya yang saya telah nyatakan peringkat awal tadi adalah UiTM ni selalu kita gunakan istilah universiti keramat. Saya tanya kawan-kawan lah, saya kata, kat mana keramat ni? Saya katakan. Jadi kalau kita lihat gerakan ataupun pergerakan yang berlaku di UiTM, saya ambil contoh mudah. Contohnya
Semenanjung Merdeka 57, terbentuknya Malaysia 63. Seawal 63 itu, kalau saya cakap tadi, Institut Latihan Dedah tahun 56. Tetapi terbentuknya Malaysia tahun 63 itu, seawal tahun 64, ITM waktu itu sudah pun bekerjasama dengan Amerika Syarikat, dengan program Ohio University tahun 60-an. Seawal itu. Untuk siapa? Itu dia persoalannya. Jadi, kalau kita lihat tertubuhnya Institut Latihan Dedah, usia UiTM kalau diambil pada tahun 96. Tetapi dan Osman, macam-macam sejarahnya sampai lagi kampus Shah Alam. 3 kampus utama yang dibangunkan selepas daripada kampus Shah Alam, antara salah satunya adalah kampus kita di Sabah, termasuk di Sarawak dan satu lagi di Perlis. Saya guna ayat beginilah. 3 yang luar ni seolah macam batu tanda. Inilah wilayah ITM waktu itu. Bermakna daripada Shah Alam dikembang luas. Kalau katalah Shah Alam tu mewakili Semenanjung, maka satu lagi di Sabah, satu lagi di Sarawak. Nak menyatakan bahawa tanggungjawab membangunkan anak bangsa, khususnya Bumi Putra ini, adalah satu agenda besar negara. Dia bukan perkara kecil. Hari ini, setelah sekian lama, sehingga ITM daripada awalnya telah pun melahirkan lebih 1 juta graduan. Walaupun dalam data kita 800,000. Tetapi banyak program luar yang datanya tidak masuk dalam data utama kerana dia bukan penganugerahan ITM waktu itu. Tetapi dia adalah penganugerahan pihak luar atas kerjasama tadi. Contoh program luar dengan UK, dengan Amerika. Hatta saya dengan pihak Muji ni, kami anak lahir ITM. Pergi ke Kabinet Malaysia, di sana ada menteri yang lahirnya daripada ITM. Pergi kepada dalam kerajaan, duta-duta yang saya boleh petik, duta yang berada di Pakistan, duta yang berada di Indonesia. Boleh petik berapa ramai KSU di antara kementerian-kementerian yang besar ini. Mereka adalah alumni, lahirnya daripada ITM dari UiTM. Bermaksud apa yang saya nyatakan, impak kesan besar ITM kepada Malaysia secara amnya. Bukan saja di Semenanjung. Malaysia secara amnya. Sangat besar. Dan hatta di Sabah ini, kalau saya tanya, apa IPT yang awal sekali wujud? 50 tahun yang dulu. ITM bertapak di sini. Maka di luar sana, berapa ramai alumni kita. Dan di sinilah balik kepada misi dan visi dan misi ITM ini tidak berubah. Cabaran yang saya katakan pasca COVID tadi, post normal time, kedudukan ekonomi pada hari ini, cabaran kita berdepan hari ini dengan kerajaan syarikat mengeluarkan tarif, mengenakan tarif tertentu kepada, walaupun saya kita istilah dua gajah bergaduh ni, kita yang pelanduk ni terpelanting juga. Maka Malaysia adalah sebuah negara perdagangan. Itu kita kena ingat. Malaysia has always been, cakap putih pula ni, sentiasa menjadi a trading country. Itu sejarah kita. Dan itulah kekuatan kita. Jangan lupa, trading partner kita, rakan niaga, rakan dagang utama kita, seingatan saya lah, pertama ni China. Negara China. Tak silap saya lah, antara kedua, ketiga adalah Amerika Syarikat. Maka, kenapa saya kaitkan dengan kedudukan kita di UiTM? Contoh antara program yang kita tawarkan, saya nak sebut tadi, yang PM Muji sebut, di Sabah ni antara social science. Tapi kita ada perakaunan. Kita ada tourism hotel, contoh. Kan ini berkaitan dengan service sector. Yang mana kita di Sabah ini, contoh walaupun antaranya mining semakin meningkat juga, tetapi hampir 50% yang menyumbang kepada KDNK negeri Sabah ini adalah sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan. Jadi, kenapa saya nak sebut perkara-perkara ini adalah dalam menyediakan bakat anak Sabah. Kita di UiTM kurang lebih 190,000 jumlah pelajar ini, tak lari setiap masa, 5,000 adalah anak Sabah. 4,500 hingga 5,000 anak Sabah. Jadi bermakna UiTM memainkan satu peranan yang besar sejak 50 tahun yang dahulu, dan kita sekarang sedang menggaris pelan strategik kita yang baru. InsyaAllah untuk 50 tahun akan datang lagi, UiTM tetap memainkan peranannya dalam mengambil bakat-bakat yang mana dalam sistem UiTM ini memang rata-rata anak-anaknya, kerana kita adalah
universiti yang mana yuran pengajiannya memang terendah. Saya guna ayat almost free. Dibayar penuh oleh kerajaan dan juga dana yang dijana sendiri oleh UiTM sendiri. Untuk tujuan apa? Tidak lain tidak bukan untuk kita bantu anak-anak. Sama ada miskin luar bandar, miskin bandar. Tetapi saya kena nyatakan juga, pada hari ini UiTM juga sudah menarik, walaupun anak-anak Bumi Putra ini berpendapatan juga daripada keluarganya, tetapi mereka juga memilih UiTM. Berdasarkan fakta data kita, hampir 30% daripada anak-anak dalam seluruh sistem UiTM adalah daripada T20. Maknanya mereka ini, kalau keluarga mereka mampu nak hantar ke luar negara, mampu nak hantar ke universiti swasta, mampu nak hantar ke universiti awam yang lain. Tapi kenapa mereka pilih UiTM? Yang ni yang saya nak beri penekanan. Kerana kita committed dalam menawarkan program yang relevan untuk keperluan hari ini dan akan datang. Kita committed dalam memastikan penawaran program kita adalah berkualiti. Bukan bertaraf nasional, bertaraf antarabangsa. Okay, sebagai contoh, Fakulti Perubatan kita. Antara satu-satunya fakulti perubatan yang mempunyai kerjasama dengan NUS Singapura. Kita tahu NUS ranking ni bagaimana. Kenapa dia pilih UiTM? Kita ada universiti daripada China sebagai contohnya. Kita ada universiti daripada Eropah. Tahun lepas kita dapat dengan United Kingdom the best collaborators untuk UK Universities in terms of partnership. Okay? Kita memberi tumpuan kepada anak-anak Bumi Putra. Tetapi dari segi penarafan dan kaedah pengajaran, disiplin, kemudahan, walaupun kita menerima tekanan, kekangan, kekurangan pendanaan, kerajaan memohon kita membuat pendanaan dan penjanaan kita sendiri, kita tetap committed. Ada cabaran, tetapi kita cuba imbangkan dalam kemudahan yang ada, jenis kursus yang ditawarkan bagi memastikan pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh anak-anak kita tadi, yang memang ITM daripada awal, apa yang paling baik UiTM ini adalah ITM waktu itu, dia memberi penekanan kepada elemen apa yang kita tekankan sebagai elemen amali. Maksudnya apa? Dia teori. Balik kepada soalan awal tadi, apa pendekatan pendidikan, falsafah pendidikan negara kita. Waktu PMX sekarang ini, waktu itu dia Menteri Pendidikan dari sudut rohani. Kalau senang ingat tu, ingat kartun Tom and Jerry. Sebab ringkasan ni Jerry. PMG sebab dia pernah jadi cikgu, dia senang. Jasmani, emosi, rohani dan intelek. 4 elemen. Dan untuk perspektif itulah saya petik juga adalah berkaitan keperluannya. Contoh, kita berstudio. Tetapi di depan kita yang orang lain tak nampak ni, siapa mereka? Mahasiswa. Dan pengalaman inilah yang memperkayakan mereka. Jadi pendekatan UiTM daripada awal memastikan, contoh, kita ada persejilan. Kalau ambil akaun, kita ada program SCCE. Kita ada program, sebut apa saja, kejuruteraan dan sebagainya. Kita akan menekankan. Kalau ambil law program ataupun degree ataupun bachelor undang-undang kita, sudut pendekatan case study yang kita gunakan tu. Universiti lain saya boleh, bukan tak buat, mereka buat. Tetapi tidak serealistik ataupun senyata macam kita lakukan. Maka mahasiswa dan graduat kita berani ke depan. Jadi balik kepada fungsi, misi, visi UiTM. Kita berpegang balik kepada misi dan visi asal kita. Dalam akta tubuh UiTM ini, perkara 153 yang diselitkan pada akta 173, sejak pada akta itu dibuat dari 1976 sehinggalah hari ini. Peranan itulah yang kita akan teruskan, dan perjuangan ini memang saya guna ayat tadi lah, kalaulah menuntut ilmu itu daripada buayan sampailah ke liang lahat, perjuangan UiTM ini daripada sejak penubuhannya, kalau panjang umur UiTM ini sampai ke akhir zaman, dia tidak akan habis. Sebab kita bercerita tentang ilmu, dan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat didahagakan oleh pada setiap waktu, dan ilmulah yang akan menyelesaikan polemik ekonomi, politik, sosial, apa saja. Jadi kalau contoh, kita nak Sabah negeri di bawah bayu ini terang sentiasa, maka ilmu itulah yang boleh mengeluarkan anak-anak kita yang duduk di kampung, isu pendapatan yang rendah, untuk mobility mereka. Tetapi saya nak buat satu pernyataan yang akhir yang bagi saya penting adalah, supaya bakat Sabah ini, dia bukanlah tak boleh keluar Sabah, boleh. Tetapi maknanya sumbangkan balik kepada negeri Sabah. Sebab itulah kita di UiTM menggunakan tagline sekarang ini,
adalah to be globally renowned, menggapai ke langit. Tetapi dia perlu mengakar ke bumi. Dia need to be locally rooted. Dia perlu sangat mengakar, menyelesaikan masalah-masalah tempatan supaya apa? Kesan yang tampak dampaknya itu adalah di depan mata. Itu fungsi UiTM. Datuk, maknanya Datuk, apa yang saya faham Datuk, maknanya UiTM ini satu nama yang gah, yang maknanya di seluruh Malaysia ini, bahkan di luar negara juga, kita telah banyak produk-produk, graduan-graduan di sana. Dan bahkan antara keistimewaan UiTM yang Datuk jelaskan tadi, maknanya kita faham bahawa UiTM sentiasa menjaga kualiti dari segi kualiti pengajaran PNP yang diberikan, begitu juga dan kita menekankan konsep praktikalnya tu Datuk. Dan itu memberi kelebihan sebenarnya kepada mahasiswa yang masuk ke UiTM. Jadi Datuk, kita telah lihat bagaimana UiTM secara bersepadu sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan di seluruh tanah air. Jadi Datuk, ini membawa kepada satu soalan kepada Prof. Razika. Bagaimana pula Prof, jika di Sabah, apakah UiTM Sabah, apakah yang telah dilakukan oleh UiTM Sabah, mungkin produk-produk dan sebagainya, yang sentiasa kita kekalkan tambah baik dalam meningkatkan pendidikan untuk anak Sabah khususnya? Silakan Prof. Baiklah, kewujudan yang amat lama tu 50 tahun. Bermakna tahun ini, kalau tahun 73 kita lahir, maknanya sudah 52 tahun Mac hari itu. Ya. Pada saya umur ni pun dah separuh abad tu. Ya, betul. Ya, seandainya tidak boleh memanfaatkan, kita tidak akan ada pada hari ini. Jadi maudud kewujudan kita itu juga sebenarnya adalah untuk saya sangat bersetuju apabila Datuk pertama kali pun bercakap tentang mengakar ke bumi itu, dia terus melekat di hati. Kerana biarlah talent kita atau bakat kita itu kembali untuk menyumbang. Dan ini berbalik kepada apa yang saya katakan dari segi tadi saya menyebut pasal alumni. Alumni kita ni alhamdulillah, kalau kita memanfaatkan kewujudan mereka ini, mereka akan sirih pulang ke ganggang itu, tidak ada masalah. Ya, kembali, dan saya ingat Datuk, semakin merancak sebenarnya. Alumni ini datang apabila kita saya ingat kita recognize ataupun kita menghargai apa yang diberi. Ya, seingat saya Datuk, saya hampir 2 tahun ini pada hari, saya ingat minggu ini yang kita telah menerima kunjungan. Cek tu yang diusahakan sendiri oleh orang kampung Lokuk dan juga alumni UiTM, dan cek itu diserahkan kepada saya malam tu mewakili UiTM untuk merupakan pusat Islam. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya itu apa? Pertama, apabila kita berjaya menjadikan manusia itu manusia. Betul ya? Maknanya kalau alumni itu kembali pada kita, maknanya kita berjaya membentuk manusia itu untuk mengenang budi. Betul kan? Kita bukan nak kata alumni kan, kita nak membangkit dan meminta. Tidak. Bukan tujuan kita suruh membalas budi. Tidak. Betul. Saya selalu mengatakan pada alumni, makna UiTM ini berjaya menjadikan alumni ini orang yang mengenang budi UiTM itu. Sebab apa? Majoriti juga Datuk, alumni ini pun datang dari kursus yang kreditnya 3 ni. Dia kata kalau tak UiTM melihat potensi mereka ini menjadi orang besar-besar, menjadi CEO di JLC misalnya Datuk ya, menjadi menteri di kabinet dengan 3 kredit, Ustazah, di mana yang boleh masuk? Di mana? Yang mengiktiraf sehingga ke peringkat diploma, ijazah, sarjana muda, ijazah dan seterusnya di peringkat doktorat. So alhamdulillah Ustazah, saya kira ketampakan kita, manfaat kita kepada Sabah ini sebenarnya, walaupun kadang orang kata kita ini badan-badan berkanun, Datuk pernah cakap bahasa ini, istilah ini, kita lebih sabar daripada mana yang wujud ini. Sebab kita walaupun memakai nama UiTM, tapi kan Datuk kita punya kita ini kehadiran kita terpaling sabar lah, saya boleh katakan begitu. Ustazah, bila kita kata nak manfaatkan UiTM ni kan, dia sebenarnya spektrumnya bukan saja untuk melihat dari segi pengembangan pendidikan. Maknanya kita ambil mana yang kita boleh, saya selalu cakap kalau UiTM tak kutip saya ni memang tersadar lah. Begitu saja menjadi bukan saya. Jadi saya kira UiTM dia menghargai dari segi kewujudan kita sebagai insan. Percaya bahawasanya SPM itu bukanlah satu segala-galanya. Kita boleh merubah hidup kita
Once UiTM memberikan kita peluang, bukan kita mengubah diri saya, Ustazah. Kita mengubah seluruh ahli keluarga. Kalau kita ni miskin, kenapa kita miskin? Sebab ini. Datuk kata tadi, tidak bercahaya. Tiada jalan penyuluh nak keluar daripada kegelapan. Kita memang duduk dalam gua. Ya. Yang keduanya, kalau dari segi kebajikan, saya rasa terpaling kebajikan. Terpaling untuk memberikan kebajikan kepada ni. Ustazah, sewaktu selepas pandemik, yang ini paling ketara. Sebenarnya sebelum ini kita buat juga, Datuk. Kita buat gerobok rezeki, kita buat bagi makan percuma, kita buat. Tapi tidak sehebat selepas pandemik, Datuk. Apabila wujudnya dapur HP itu. Keperhatian pengurusan dan pesara ketiga itu, dan saya kira untuk menggarapnya menjadi satu jenama, penting juga jenama itu. Dan juga presentasi packagekan itu. Bermula dari Sabah. Betul, Datuk. Sehingga kita menjadi benchmark kepada orang lain untuk menjadi kayu ukur mereka membuat dapur HP di tempat lain. Hatta di IPT lain, UiTM, yalah kita memang boleh berkongsi konsep ni dari dulu. Cumanya IPT lain. Datang kemari untuk menjadikan kita sebagai orang kata melihat prototipenya itu untuk mereka lakukan di sana. Ketiganya dari aspek kemenjadian komuniti. Ustazah, kita ada 6 hatchery living lab di luar yang mengajar dari segi kemahiran, tak bayar apa-apa. Kita dapat geran daripada kerajaan kita ni seumpama perantara. Perantara kepada, dan saya berbangga, Datuk, dengan UiTM sebab projek-projek uni madani kita antara champion tu. Alhamdulillah. Sabah ini dah 2 kali dapat berturut-turut. Alhamdulillah tu. Sejati madani. InsyaAllah 2 lagi projek akan masuk. Sampai disebut-sebut. Itulah pasal kan. Saya tu tengok muka saya, tengok lobster, sama kan lebih kurang. Jadi maksud saya tu, bila kita buat living lab di luar, tanpa mengharapkan apa-apa, sebenarnya equity penduduk tempatan waktu tu, dengan berlungkarnya tanpa kita membuat apa-apa, tiada nilai pun. Memang tanah kita di Sabah mahal, tapi maksudnya apabila kita mendirikan hatchery dan harta kita telah letak, sebenarnya kita menyumbang kepada pegangan equity Bumi Putra. Ya, kalau dilihat, kalau campur 6 ni, Datuk, lebih daripada 1 juta. Nilai. Betul. Dengan hatchery yang kita telah letakkan. Potensinya lagi. Dan perlu diingat, selepas habis kita punya ini bersama dengan pihak agensi kerajaan yang telah memberikan tanah, projek ini diserahkan kepada orang kampung. Jadi, pada saya, orang kampung perlu meneruskan aspirasi ini. Jadi, maknanya kita bermanfaat kepada komuniti. Dulu kita dah manfaat pun, memang. Cumanya sekarang ini lebih mementingkan bagaimana kita packagekannya agar dia lebih tampak dan orang lain boleh menjadikannya sebagai orang kata ikutan ataupun model. Datuk kan? Betul. Kita harus buat begitu. Selebihnya untuk alumni, saya pernah cakap bila kita nak jumpa alumni, jangan nampak sangat kita ini meminta-minta. Kita mesti win-win situation. Memang kita dalam keadaan untuk mereka memberikan kita funding. Betul. Tapi apa yang kita buat sekarang ialah, Datuk, dalam setiap majlis sebenarnya, kita mengangkat mereka ini di dalam majlis agar dia menjadi salah satu dari segi jawatan kuasa, dia juga antara penaung dan juga penyumbang. Apa yang kita dapat? Alhamdulillah, Datuk, saya boleh nyatakan di sini dengan amat bangga sebab Persatuan Alumni UiTM Sabah ini menggunakan nama PAUS ini sebenarnya telah banyak yang disumbangkan, tapi yang baru ini dia akan merenovasi, mengubah suai bilik mesyuarat yang berada di penyelidikan jaringan industri masyarakat alumni bahagian kita tu untuk ditransform agar bilik itu lebih memanfaatkan pihak ketiga. Alumni, usahawan untuk mendapatkan hikmat nasihat untuk membuat rancangan perniagaan misalnya, dan itu kita akan engagekan pesyarah kita yang memang buat kursus usahawan ini mengajar untuk mereka lebih realistik berjumpa dengan orang kata pihak ketiga yang di dalam industri. Ustazah, ini kita telah lakukan. Untuk kurikulum kita, saya boleh bercakap kalau dari sisi Islamic Finance, Datuk ya. Kalau dulu kita buat banyak alina apa semua, dan benda itu telah digunakan. Syukur kita pernah jadi practitioner tu. Kita bertanya dengan rakan bila kita membuat semakan kurikulum setiap 5 tahun, Ustazah, sebab UiTM Sabah merupakan PU pengurus utama untuk kursus diploma perbankan, program diploma perbankan. Jadi untuk kita relevan, kita kena bawa industri masuk. Apa kita dapat khidmat nasihat? Kita punya sukatan pelajaran lah, kalau kita boleh kata silibus kita adalah yang relevan sesuai dengan apakah konsep yang dipakai.
hingga ke hari ini. Ya, kita dah masuk At-Tawarruk, Ar-Rahnu, apa semua, dan ini menjadikan pelajar kita lebih industry driven. Bila dia keluar, inilah yang telah pakai. Bayangkan kalau kita masih mengajar Bayinah, bila dia keluar benda tu tak pakai. Main bitamin aja, benda tak pakai. Jadi, pensyarah, kita galakkan untuk attach dengan industri sebenarnya. Yang mengajar banking, pergi attach dengan banking punya industri. Baru dia tahu langit tinggi rendah, bukan saja kita keluar-keluar jadi pensyarah, tak. Pergi industri. Bagaimana budaya kerja industri itu. Sangat-sangat mencabar, Datuk. Tak tahulah tahan tak tahan, tapi saya percaya ini antara manfaat kita kepada industri. Kewujudan UiTM ini, Ustazah, banyak figura hebat. Malah saya amat berbangga juga, tuan yang terutama juga adalah merupakan alumni kita. Ya, insyaAllah tu kita akan membuat siri lawatan untuk orang kata menyantuni alumni kita sendiri yang memegang tampuk tertinggi. Apa lagi yang saya boleh banggakan? Menteri Kewangan kita sendiri di Sabah ini yang banyak menyumbang. Sebab tu kita buat 25 tahun UiTM ini menjadi sebuah universiti, siapa banyak menyumbang? So kita terima kasih pada Datuk Seri Panglima Masih Manjud yang sangat prihatin, yang merupakan penaung PAUS. Jadi apa lagi Ustazah? Banyak lagi yang telah dilimpahkan. Pembuktian dari segi kita punya personality yang menyumbang kepada industri di Sabah. Kita banyak figura menjadi tokoh-tokoh penting yang menyumbang kepakarannya. Sebab itu saya setuju apabila Datuk cuba mengusulkan kerusi profesor tu, Datuk. Sebenarnya saya sangat bersetuju kerana kita banyak bakat, kerana saya percaya walaupun namanya kursi profesor, kalau dia bukan profesor sekali tapi dia pakar dalam bidangnya, boleh kita letakkan, dia adalah merupakan orang yang layak untuk kita simpan. Tapi kita berharap, tadi pun kita dah sampaikan hasrat kepada kerajaan negeri agar kerajaan negeri boleh untuk menyumbang untuk orang kata membangunkan Sabah ini dari sektor-sektor yang saya kira merupakan sektor-sektor yang boleh untuk dibangunkan lagi dan dilonjakkan lagi, Ustaz. Terima kasih Prof. Maknanya di sini, Datuk, Prof. Maknanya bermula dengan aspek atau bermula daripada sedasar-dasarnya pendidikan sahaja, akhirnya dia berkembang, Datuk. Membawa kepada perubahan ekonomi, membuka peluang pekerjaan, membuka kepada peluang untuk kita bersosial dengan masyarakat dan juga memajukan ekonomi masyarakat kita. Jadi, Datuk, memang kita sangat berbangga dan sangat bersyukur sebenarnya. Maknanya UiTM secara keseluruhannya, bahkan UiTM Sabah sendiri, sebenarnya dia bukan sahaja mengkhususkan kepada pendidikan, tetapi sebenarnya kita lebih kepada long life learning, kepada membangunkan masyarakat sebenarnya, memasyarakatkan universiti dan juga orang kata menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang saya kira ini adalah peranan universiti sebenarnya. Datuk. Jadi Datuk, baru-baru ni Datuk, kita sebenarnya baru sahaja para pelajar menerima keputusan SPM, Datuk. Baru saya rasa tidak sampai seminggu lagi, Datuk, Prof. Jadi Datuk, kita ambil peluang ni, Datuk, untuk saya tanya kepada Datuk, apakah mungkin yang Datuk boleh pesan kepada belia di luar sana, especially adik-adik remaja lepasan SPM ini, mengapa perlu untuk memilih UiTM sebagai pilihan nombor satu? Pilihan nombor satu. Terima kasih. Dia satu dalam pengembangan bakat ini. Satu falsafah yang kita ada di UiTM yang baru-baru ni dalam pembentukan peran strategik kita untuk tahun 2026 hingga 2030 ini, kita memperkasa semula falsafah asal itu. Di mana falsafah ITM waktu itu adalah mana kita percaya setiap daripada individu ni dia ada bakat yang boleh diasuh. Mana kalau kena cara bentuk asuhan, latihan, pendidikan itu, bakat ini boleh bersinar. Jadi saya telah nyatakan pada awal tadi, ITM dan UiTM telah memperlihatkan dan membuktikan. Bayangkan maknanya saya contoh, kan kalau di Sabah ni, kita tak ada ITM 50 tahun dulu. Okay. Yang mana kita tahu hari ini tadi, menterinya, TYT-nya, industrinya, saya guna ayat orang-orang kaya, usahawan yang ada di negeri Sabah. Jadi itu yang balik kepada tadi bila Ustazah tanya saya, apa makna ilmu kepada saya? Itulah ilmu. Yang mana ilmu itu mampu mengubah, mentransformasi, menyuluh kehidupan bukan seorang, tetapi keluarganya, masyarakatnya, hatta kalau Sabah ni, negerinya, hatta kalau Malaysia ni, macam saya katalah, pergi ke menteri kabinet, kita pun adalah alumni kita. Itu ilmu yang peringkat awalnya diasuh, macam saya sebutlah, siapa saja yang ada hari ini, dia mesti bermula daripada ilmu dan seorang guru. Dan kita di pendidikan tinggi ini, walaupun kita ni bergelar profesor madya, kita tetap seorang guru dan seorang murabi yang mendidik seorang anak bangsa. Jadi, yang saya nak seru kepada anak-anak yang baru dapat keputusan baru keluar ni. Okey, pertamanya adalah
sebelum mereka memilih kursus, mereka harus menilai potensi diri. Itu pertama. Okay? Walaupun saya kata tadi, Pihak Mujirul sebut tadi, jadikan UiTM pilihan nombor satu. Pilihan nombor satu itu kerana apa? Kita menawarkan program yang sangat mencapah, meliputi pelbagai bidang. Satu. Kedua juga, UiTM pada hari ini, sejak daripada azalinya, saya guna ayat begitu, kalau zaman saya masuk ITM dulu, memang ada bukan dua polarisasi, tidak. Tetapi mereka yang sebagai melihat UiTM ni peluang kedua atau peluang ketiga, dan masa yang sama juga ada di kalangan kita yang melihat UiTM ini yang mengeluarkan kita daripada kemelut kekampungan kita itu untuk diserlahkan bakatnya. Okey, itu kepercayaan dan falsafah UiTM. Maka saya menyeru kepada anak-anak di luar sana, siapa pun anda, mungkin SPM anda straight A, UiTM mungkin tempatnya. Mungkin anda rasa saya 3 kredit aja, UiTM mungkin tempat anda. Bermakna penawaran yang diberikan oleh UiTM ini adalah meliputi sebagai seluruh aspek kelayakan dan keterbukaan kita menerima siapa saja. Dan ingat saya katakan tadi, bukan bermakna penerimaan kita itu macam seolah-olah ini bakul yang paling besar semua boleh masuk, maka dia jual lambak. Tidak. Walaupun keterbukaan kita itu mencapah menerima siapa saja, tetapi masuk kepada mana-mana program yang kita tawarkan tu, insya-Allah telah dibuktikan, telah terbukti bakat yang diterima masuk itu akan diterjemah, akan menjadi sebutir intan yang bersinar, yang mampu menyinar pelbagai bentuk sudut. Itu sistem pendidikan yang kita tawarkan di UiTM. Jadi untuk anak-anak di luar sana, waktu kami membuat program selangkah di Shah Alam hari itu, kita juga buat profiling. Jadi saya pun nak minta juga mungkin Pihak Muji nanti, program profiling itu dikembangkan di setiap program selangkah, supaya anak-anak masuk, terutama anak-anak hari ini, minta maaf cakap lah, kita tanya dia nak jadi apa, dia pun tak tahulah, tengok keadaan. Jadi kita akan memberi sedikit ujian, soal jawab, supaya anak-anak tu sendiri tahu kekuatan dia di mana. Kekuatan dia nak jadi jurutera, kekuatan dia nak menjadi seorang accountant, kekuatan dia nak menjadi mungkin seorang peguam. Kerana keperluan ini adalah menyalurkan bakat supaya dia kena pada tempatnya. Jadi itu yang saya katakan, kita menawarkan program lebih 500 daripada peringkat kedoktoran sampailah ke peringkat pra-diploma. Bermakna apa? Learning pathways ataupun laluan pembelajaran dalam UiTM ini dia boleh masuk, keluar, pergi dan datang balik di pelbagai peringkat. Walaupun ini kita beri penekanan, jadikan UiTM pilihan nombor satu itu kepada anak-anak yang baru keluar daripada SPM ataupun STP atau setara dengannya. Tetapi saya juga bercakap secara langsung, macam waktu di Shah Alam itu, hari itu saya bercakap dengan parents sendiri. Saya kata, mungkin tuan di sinilah peluangnya untuk membuat master, peringkat sarjana. Mungkin kedoktoran, PhD. Jangan orang ingat pula kita UiTM di Sabah ni diploma je, kita menawarkan ke seluruh peringkat pengajian. Dan kita melahirkan harta peringkat kedoktoran. Di semua kampus kita. Jadi ini yang saya menyeru kepada anak-anak. Kalau istilah bahasa orang muda bercinta ni, tak kenal maka tak cinta. Kenapa kita berbual panjang tentang UiTM dan ITM ini? Kerana nak memperkenalkan inilah satu institusi keramat yang salah satu daripada tapaknya telah bertapak di bumi di bawah bayu ini 50 tahun lebih. Tidak ada pembuktian lain yang boleh kita berikan. Maka lihatlah, dan di sini yang saya katakan mungkin laluan masuknya di Sabah, tetapi laluan keluarnya mungkin di mana-mana kampus kita yang ada, untuk membolehkan anak Sabah ini mungkin hari ini masuk dengan pra-diploma dan telah terbukti. Kita juga ada program kerjasama, keluar mereka itu sampai kepada ijazah kedoktoran. Itulah laluan pendidikan yang kita tawarkan di UiTM. Maka jadikanlah UiTM pilihan nombor satu.
Begitu Datuk, jelas sekali dan tepat begitu. Kita InsyaAllah. mempromosikan, kita mengajak kepada kebaikan, kita menyebarkan, kita menawarkan kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang ada InsyaAllah. bila kita belajar di UiTM. InsyaAllah. Jadi Datuk, mungkin macam tadi Datuk telah jelaskan mengenai kelebihan-kelebihan, betapa hebatnya, betapa istimewanya, betapa berkualitinya, banyak kelebihan jika para pelajar masuk ke dalam UiTM di seluruh sistem. Kita ada di seluruh sistem, kita ada di seluruh negara. Seluruh Datuk. negara. Jadi Datuk mungkin ini membawa kepada satu persoalan mungkin yang saya akan tujukan kepada Prof. Rektor, Prof. Dr. Rosita. Apabila para pelajar ini, Prof, bila masuk ke universiti, of course pastinya mereka akan menginginkan pendidikan yang terbaik dan tetapi juga Prof, tidak juga dinafikan mereka juga sebenarnya berfikir-fikir, tertanya-tanya, adakah jika masuk sesetengah kursus dan sebagainya, bagaimana dengan keboleh pasaran graduan itu sendiri? Bagaimana UiTM, soalan saya, bagaimana UiTM itu di seluruh sistem memastikan, membantu keboleh pasaran mahasiswa itu sendiri? Silakan Prof. Baiklah, saya nak tambah tadi, bukan saja menjadikan pilihan nombor 1, tapi itu one stop center sebab Datuk kata daripada pra, ini luar biasa ni, daripada pra sampai peringkat doktorat. Betul. Jadi pada saya, apa lagi? Termasuk kursus-kursus profesional. Apa lagi? Ya? Jadi untuk itu, saya kira antara keboleh pasaran lah. Betul lah, apabila kita upgrade, memperbaiki diri daripada diploma, meningkatkannya, itu juga keboleh pasaran. Sebab saya terus terang kata, kalau kita dulu berpuas hati dengan SPM saja, tapi ramai pula yang lepasan SPM nak bekerja. Apabila lepas SPM, STP pun banyak. Lepas diploma pun dah ramai sekarang. Kan? Kalau dulu boleh bilang-bilang, tapi ijazah sarjana muda melambat. Ijazah muda. Jadi untuk lonjakan pendidikan juga, salah satu yang tadi saya kata one stop center untuk kita menjadi keboleh pasaran pelajar kita ini. Yang keduanya, betul lah, bukan mudah bercakap pasal keboleh pasaran. Sebab dia datang daripada universiti dan juga pelajar itu sendiri. Tidak semua pelajar yang krim ataupun pelajar yang 4 flat ini berjaya dalam temu bual itu. Kadang bila kita bercakap pasal saya pernah menemukan sebab saya dulu di bank. Bila kita cakap sepatah jawapannya. Sebab dia lurus untuk tapi budak yang saya boleh kata so-so yang memang dia biasa engage dengan orang luar. Industri perbankan sangat suka ini. Sebab kita nak connection. Yang akhirnya akan setiap masa itu adalah duit kepada industri. Jadi bagaimana kita boleh buat itu, Ustaz? Betul, kita tidak mempunyai fasiliti yang sangat lengkap. Kita tidak ada dari segi pusat untuk investment misalnya kan, untuk kita praktikan. Tidak mengapa. Kerana pada saya, yang paling penting untuk pelajar di UiTM ini, dia berada di universiti ini pun, dia jalan jauh pun dah struggle dah. Tuh. Kita tahu bahawasanya dia tahan berada di UiTM. Bukan UiTM Sabah saja, saya ingat UiTM lain pun. Untuk berjalan kaki itu, you carilah. Kalau yang tak tahan hari pertama dia dah keluar daripada UiTM. Yang keduanya, dari segi kita, saya percaya dulu pun kita dah banyak modul tu. Tapi sekarang ini modul ini dibrandkan padu kan. Tapi yang saya paling suka ialah ada unsur ADAB, adab itu dimasukkan bukan saja di dalam kita punya plan pengajaran, tapi juga dalam kita punya kehidupan seharian sebagai mahasiswa dan juga sebagai pensyarah dan juga warga UiTM. Tidak terlepas dari perkataan adab itu. Yang kita juga ada nilai-nilai yang kita ada, nilai perdana ataupun yang kita kata KSI, IDAT itu, dari segi kita punya kecemerlangan tu dari sinergi kita dan paling penting integriti. Mana mungkin kita ini boleh melahirkan graduan yang keboleh pasaran kalau integritinya boleh dipersoalkan. Kan dari segi kita punya kalau IDAT tu banyak lagi lah. Dari segi ilmunya kan tu dari segi disiplin. Ini semua termasuk di dalam package sebagai lonjakan untuk melahirkan graduan yang holistik. Kalau dalaman itu tidak ada, Ustazah pandai macam mana pun, adabnya tetap dia dahulukan. Dan kalau orang berilmu itu, dia sebenarnya orang yang beradab. Sepatutnya itu berlaku. Tapi ada yang berilmu tidak beradab, maka kita gagal. Dari segi keboleh pasaran. Kenapa saya kata gitu? Di dalam dunia pekerjaan sebenar, siapa yang pernah praktiskan itu siapa pernah berada di industri, apatah lagi industri yang laju, yang cepat, yang KPI-nya setiap bulan, seperti dunia perbankan. Ustazah, integriti nombor 1. Berdepan dengan yang orang kata cobaan. Buka peti besi je, duit cobaan. Kita juga pernah mendengar graduan juga
ada yang tersilap langkah, ya, dari segi sogokan, rasuah dan segala macam, itu berlaku. Ustazah, ini yang kita cuba bendung. Untuk kau beli pasaran, dia haruslah kau beli pasaran yang saya kira perlu dua. Satu dari segi dia boleh untuk aplikasikan apa yang dia belajar. Yang paling penting ialah yang dia punya dalaman. Ya? Sebab dunia hari ini bekerja semua nak jadi usahawan sekalipun, sebab kita ada usahawan tani. Kita punya Datuk pun perlu ada dalaman, iaitu integriti yang kita sebut tadi. Jadi apa yang kita telah lakukan, saya kira sama seperti UiTM yang lain. Cumanya Datuk, pada amanat saya pada bulan 2 hari itu, saya telah memberitahu hala tuju kami ialah Enterprising University. Ramai orang kata kau nak jual universiti ke? Tak, enterprising ini satu bahasa, dia kalau dalam bahasa Inggerisnya bermakna having initiatives and resourcefulness. Kita banyak natural resources, Datuk. Ya, kalau kita mengatakan kita kurang dari segi value ataupun duit itu, tapi cuba you turn all those natural resources kita ini boleh menjadikan sumber pendapatan. Sebab itu pada tahun pertama tu saya mulakan dengan My Social Enterprise. My Social Enterprise ini telah menjadi tumpuan yang bas 2 tu tinggal Datuk lagi saja belum datang. Datuk telah terlepas peluang beberapa kali. Beberapa kali. Tak apa, convocation kali kita nak bawa. Sebab sewaktu PLPU, LPU yang datang hari itu, yang serve dia adalah pelajar E40 kita, Ustazah. Saya kata dengan pengurus dan juga saya punya pelia, kita ambil saja siapa yang memerlukan duit, tapi dia kena kerja. Apa kita bagi? Pertama, dia dah ada suntikan typhoid. Kedua, dia ikut kursus pengendalian makanan. Walaupun dia belajar bukan dalam bidang bisnes tu, kita memberikan dia nilai tambah yang saya kira kalau dia pergi keluar, dia boleh menjadi seorang barista tu. Yep. Yang ini diperlukan dalam gig ekonomi. Yang tidak memerlukan kita terlalu dalam bidang tujahan itu, Ustazah. Jadi kalau dia pandai perkara-perkara begini, dia boleh survive. Waktu pandemik, believe me, dia sijil akademik tu kadang tak pakai sebab dia melakukan kerja-kerja entah makanan dan segala macam yang memerlukan dia ada survival punya nilai tu. Yeah. Saya boleh kata survival, sebab itu yang kita ajar juga survival punya asas dekat UiTM ni. Ya, struggle-nya itu. Walaupun kita menyediakan, ramai orang kata sediakan nasi, maknanya kita suapkan mereka. Tak tahu. Yang masak mereka sendiri. Yeah. Yang melakukan iklan itu pelajar sendiri. Yang uruskan hari. Urus semua. Sekarang penganjuran pun MPP, kita memperkasakan MPP, tapi masih lagi saya kata apa-apa yang berkaitan tentang protokol, kan tu, etika, pengendalian duit, perlu belajar juga kembali pada universiti untuk kita guide dia begitu. Jadi untuk yang kedua tu, tahun kedua, kita membuat selain daripada My Social Enterprise tu, di mana kita memberikan semula kepada pelajar-pelajar miskin, kita berikan ilmu barista semua, inventory management, kita juga dari segi digital marketing, banner apa semua buat, dan terbaru diorang akan buat busking. Siapa-siapa pelajar B40 yang memerlukan dana, buat busking kat situ, kita tak ambil apa satu sen pun duit yang dia dapat. Dia belanja lah. Okey, yang kedua, untuk tahun kedua, UiTM Sabah, Alhamdulillah, apabila kita diperkenalkan dengan kita boleh untuk inject, ya, saya boleh kata seed fund aku Datuk untuk memerlukan satu projek yang boleh memberi pulangan pada universiti. Saya kira My Eco-Tourism Recreational Park dalam fasa 1, di mana kita telah kenal pasti hiking track kita tu, yang orang luar sebenarnya tak sabar-sabar nak memanjat bukit kita. Sebab dia kata bukit itu tu curam. Yang orang kata memerlukan banyak perkara. Okey. Yang keduanya, kita packagekan madu keludut, lepas tu kita packagekan mushroom. Yang baru ini kita panggil rakan MOU, saya ingat rakan MOE kita, untuk kita buat contract farming vanilla. Dan kita tahu bahawasanya benda ini boleh dimasukkan dalam silibus, apa-apa berkaitan yang terkini. Kita dah masukkan lobster air tawar, aquaponik apa semua ada dalam ladang kita tu. Cuma tidak dipackagekannya sebagai satu benda yang boleh kita komersialkan. Bayangkan alangkah kalau kita boleh QR-kan semua kita punya tumbuhan itu. Sebab kita ada pakar tumbuhan dalam ni. Kita ada pakar rama. Rama dia tahu rama ini jenisnya begini. Jadi kenapa itu tidak dilakukan? Kita ada tools banyak dekat kita punya bengkel. Tapi berhamburan begitu orang Sabah bilang. Kenapa tidak kita orang kata displaykan dia. Mungkin kita boleh buat mock. Dan kalau budak QR kan tukul tu guna apa? Yang ini apa alat tu namanya? Jadi
perkara ini, Ustazah, saya kira kita mengambil inisiatif untuk membuka pintu depan itu. Kalau dulu kita tidak buka pada orang luar sangat. Datuk, saya kira inilah masanya sebenarnya kita InsyaAllah. membuka pintu kita kepada orang luar untuk mereka masuk sebagai pelanggan kita. Dia akan buat tour di dalam kampus kita ni kecil tapi luasnya 623 ekar. Jadi bayangkan banyak tempat lain yang kita boleh bangunkan. Dua inisiatif ini saja dahulu di mana pelajar sendiri menguruskan hal-hal operasian sehinggalah seandainya Datuk satu hari nanti kalau kita buka pada pelancong, kita akan engage dengan tourism board dan segala macam, yang akan menjadi pengalih bahasa itu adalah pelajar kita. Contoh, kalau dari China, pelajar kita ambil Mandarin. Korea. Daripada Arab, kita ada Arabic. Bila lagi yang kita boleh praktiskan? Jadi kebolehan pasaran pelajar ini tertakluk pada ekosistem yang kita cuba buat. Kalau kita tidak mampu dengan ekosistem itu, kita akan sinergikan dengan pihak luar di mana alumni kita boleh menyediakan. InsyaAllah tu untuk tanah yang kita lihat dari segi pajakan, kita akan ada satu elemen di mana dia boleh menyumbang pada universiti selain daripada dia membuat pajakan. InsyaAllah kita akan coming dari segi training center untuk transport dan logistik. Sebab dia nak letak kontena banyak. So saya kata boleh tak kalau dia menjadi training center kepada pelajar transport kita? Dia kata by all means mereka suka sebab mereka nakkan HR ataupun pekerja yang ada sijil ini. InsyaAllah tu kita cuba untuk engage begitu. Selagi kita tidak menggunakan twin tuple helix sebagaimana yang di dalam apa yang amanat Datuk sebelum ini, saya kira kita gagal untuk engage. Maknanya Prof, begitu banyak sekali sebenarnya yang telah pun dilakukan dan sebenarnya menjadi peranan kita lah untuk saling mengambil tahu apakah yang peluang-peluang yang boleh sebagai contoh sebagai mahasiswa mungkin ataupun sebagai staf mungkin jika kita ingin maju, kita boleh maju bersama UiTM. Jadi kita kena ambil tahu, ambil peranan apakah yang boleh, apakah dari sudut manakah yang UiTM tawarkan yang kita boleh ambil peluang di situ untuk membangunkan diri kita dan juga seterusnya orang lain. Cuma Datuk tadi ada cakap pasal bakat kan. So kenal pasti bakat sendiri. UiTM ini adalah pemudah cara dan juga pengantara untuk kita kembangkan bakat itu. Tapi kalau kita sendiri tidak mengembangkan bakat, ya hanya berada di takut begitu, pelajar ke warga ke, kalau memang ada talent dari segi sukan, bukan saja akademik ni, sukannya, Datuk, budaya semua dan semua, kita boleh untuk mengasah ni peringkat tinggi. Tetapi dengan syarat, kebolehan pasaran itu sebenarnya lahir daripada hati untuk dia melihat apakah bakat yang dia ada. Baik, Prof. Jadi, Datuk, mungkin kita masa mencemburi kita. Saya difahamkan tadi Datuk tak, Datuk balik hari ni. Balik hari ni? Malam insyaAllah. Malam insyaAllah, Datuk. Tapi apa-apa pun Datuk, mungkin kita ambil satu peluang lagi untuk saya. Kita boleh, telah banyak insyaAllah. Banyak bukan selalu kan kita boleh, dengan Datuk untuk podcast. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Sebab Datuk macam tadi saya kira kita telah pun membincangkan keseluruhan gambaran yang ingin kita berikan kepada masyarakat di luar sana, para bakal pelajar, kepada para staf dan komuniti Datuk ya. Jadi mungkin Datuk satu lagi mungkin saya bertanya kepada Datuk, apakah mungkin pada akhirnya ini apa yang ingin Datuk pesan kepada seluruh warga UiTM khususnya secara umumnya dan juga mungkin kepada anak-anak Sabah, kepada warga staf, kepada bakal pelajar dan semuanya Datuk dalam usaha kita berusaha sesuai dengan peranan kita UiTM itu sebagai pusat pendidikan. Bukan saja kita ingin mendidik dari segi ilmunya, tapi juga dari segi integritinya, dari segi jati dirinya Datuk ya. Jadi mungkin Datuk satu pesanan daripada Datuk, harapan Datuk kepada kita semua untuk penambahbaikan kita insyaAllah Datuk, silakan. Terima kasih Ustazah. Sebelum saya jawab soalan itu adalah saya sambung sikit apa yang mungkin PMUG ulas tadi. Menjadi pelajar di UiTM ini adalah satu pengalaman pembelajaran. Jadi kalau bahasa pedagoginya dia kata experiential learning. Dan peluang yang kita tawarkan dalam UiTM ini dia bukan pendidikan formal sahaja. Kita selalu guna kalau dalam pendidikan tu ada 3 jenis pendidikan itu, formal, non-formal dan informal. Jadi yang contoh tadilah yang PMG sebut, jalan kaki tu. Dia tak dalam silibus, dia tidak ada nilai, tetapi dia adalah juga pengalaman pembelajaran. Okay, yang cerita tadi kita ada udang lobster kita dalam bas. Ni anak-anak kita duduk depan kita ni yang duduk tolong bantu kita rekod ni. Kalau kita bukan orang yang ke depan mahu mengambil pembelajaran pengalaman itu, kita tidak akan dapat. Jadi
dalam proses pembelajaran ini, sebab tu saya kata tadi, kunci pelajarannya dua tadi. Membaca dan bertanya. Dan orang yang pertama yang kena ditanya adalah diri kita. Okey, apa yang kita hendak? Apa yang kita mahu? Okey, apa makna kewujudan kita? Apa makna UiTM? Apa makna ilmu? Jadi, selagi kita tidak mempunyai sikap yang inquisitif, yang ingin tahu, dia tidak akan membuka kunci ilmu, punca ilmu. Okay? Jadi, yang saya nak menyatakan di sini adalah harapan saya sebenarnya adalah pada semua anak-anak yang baru lepasan SPM, hatta semua warga ya, UiTM yang menjadi tenaga pengajarnya, pekerjanya, pelaksananya, pegawainya itu, dalam kehidupan ini, kita kena melihat diri kita ini sebagai penyelesai kepada masalah. Pertamanya bukan masalah orang lain. Masalah diri kita sendiri. We have to be first solution to our own self. Okay. Kita selesai yang itu, now we will be a solution. Kita akan menjadi penyelesai masalah kepada orang keliling kita. Okay. And once kita melakukan perkara itu, kita akan menjadi penyelesai masalah kepada komuniti, negeri, negara, hatta keseluruhan humanity at large. Sebab itulah Nabi pesan itu, khairun nas anfa'uhum linnas. The best of the people is the one benefiting others. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu misi kita di UiTM ini. Kerana daripada awal tertubuhnya UiTM ini adalah melahirkan usahawan. Tagline kita, usaha takwa mulia. Okay? Maknanya, dia kena orang yang beramal. Usaha ni kalau bahasa Arab, dua. Amal. Orang yang buat kerja. Okay? Dia bukan cerita, sembang, borak. Bukan retorik. Bukan. So, dia kena melahirkan individu, warganya, graduannya, alumni-nya. Usahawan itu bermakna they are doers. Mereka pembuat. Dia bukan omong kosong. Dia bukan berteori. Dia bukan berkarya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ni, karyawan tu orang yang buat kerja. Tapi kalau di Malaysia, orang berkarya ni, dia borak je. Tapi kena datangkan balik makna asal karyawan itu. Karyawan itu adalah, kalau dalam konteks Malaysia lah, pekerja. Okay? Mana orang yang betul turun padang, tengok masalah, analisa, selesai. Okay? Jadi itulah maknanya, balik kepada, sebenarnya kalau nak jawab dah, apa GE UiTM. Okay? Saya ingat saya tahun lepas, 89 something persen. Tahun ni sudah naik sampai 90%. Okay? Kalau tanya saya lah, melahirkan 10 orang graduan, okay, seorang yang tak kerja tu, bukan dia tak dapat kerja dengan ada, saya kata, kerana dia memilih-milih. Tetapi ini yang saya nak kembalikan balik, kenapa dalam program kita yang 500 lebih, kalau daripada PERA tu mungkin dalam 250 program PMG, kenapa boleh 9 daripada 10 kerja? Okey, jawapan saya mudah. Bukan sebab bidangnya. Bukan sebab bidangnya. Tetapi ciri yang Pihak Muji sebut tadi, integritinya, sikapnya, keterbukaannya, proaktifnya, kreatifnya, okey, sanggup menghadapi cabaran, dugaan, sanggup berkorban, okey, itu yang bila datang ke temuduga, tak kisah apa pun panel temuduganya, okey, orang itu akan ambil dia. Dan kalau orang tak ambil dia bekerja, kalau tanya saya lah, mana pergi yang satu orang lagi tadi? Sebab sasaran UiTM, okey, 10% daripada graduannya adalah usahawan. Okey, mereka inilah yang sepatutnya keluar. Dia tak makan gaji. Dia yang membuat satu usahawan perniagaan yang akhirnya memberi peluang kepada pelajar lain, okey, bekerja dengan dia. Betul. Kita ada di Kelantan usahawan kedai kopi Tiam, Nasken Kopi, tak tahu saya nama dia. Budak graduan perhotelan kita di Kelantan sahaja dia ada 34 cawangan. Kita cabar dia, apa sebab berhenti di Kelantan? Harus keluar daripada Kelantan. Okay. Dan pelajar ini, graduan graduan ini, alumni ini, sudah mula bergerak keluar. Jadi, cabaran saya pada anak Sabah, kalaulah alumni kita daripada cawangan lain, boleh. Okay. Begitu pikirannya. Okay. Dalam Menteri Kabinet, saya boleh quote seorang Menteri, Datuk Seri Jo. Itu alumni kita. Dia diploma saja. Tapi pergi ke UK buat ACCA, tengok bagaimana dia mampu menjadi seorang usahawan, perniagaannya, macam-macam. Okay. Yang saya nak nyatakan di sini, nothing is stopping us. Tidak ada benda perkara yang menghadkan limit potensi diri. Serelahkan bakat itu. Tapi ingat, saya kata dalam UiTM, kita punya slogan kita,
usaha takwa. Jadi apa saja, kita di Sabah ni ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian. Betul. Tapi apa yang kekal, pasti kita warga Malaysia, kita percaya kepada Tuhan. Ya. Maka kita usaha, berdoa dengan Tuhan. Minta dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Tuhan. Okay? Dan di situlah datang tadi, balik kepada kemuliaan itu, ayat Quran yang saya baca tadi. Okay? Na'utul 5 darajat itu, Allah akan tinggikan darajat. Maka di situlah dengan kepercayaan kepada Tuhan, iman itu, kalau kita dalam Islam percaya kepada Allah Ta'ala, tapi dalam konteks iman percaya umum itu, wujudnya kepada satu bentuk zat yang maha mengetahui, maha berkuasa, okay, yang menentukan segalanya. Itu konsep ketuhanan. Kalau kita percaya kepada itu, maka kita akan menjadi seorang hamba yang betul-betul tadilah kita tawaduk, kita tahu ada yang lebih berkuasa. Kita tidak akan ada sifat-sifat akulah yang pandai tahu, akulah yang paling besar. Okay? Sikap takabur itu sifat iblis. Sifat iblis. Maka yang ayat Al-Quran itu, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Tidak. Kalau kita benar-benar percaya pada konsep percaya kepada Tuhan itu, kita akan sentiasa tunduk ke bumi. Kerana kita tahu apa saja ilmu yang kita ada, dia datang daripada zat yang maha besar itu. Bukan kita. Okay, bermakna nikmat yang kita terima itu, kita akan syukuri. Okay, dan Quran juga sebut, orang yang mensyukuri nikmat Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur itu Allah akan tambah lagi. Maka di situlah dalam konteks kita negeri Sabah ni, okay, negeri di bawah bayu ini, dalam kerahmatan, bermakna Sabah itu adalah sinar pagi yang menyinar itu. Okay, ilmu itu penerang, dia akan diterangi dengan insan-insan yang insyaAllah saya menyuruh pada anak-anak, jadikan UiTM pilihan nombor 1. Pengalaman pembelajaran itu bukan degree, bukan diploma yang dapat itu, tapi transformasi diri itu insyaAllah akan menjadikan anda seorang insan yang berguna. Saya juga menyuruh pada seluruh warga UiTM yang menjadi warga kerjanya, dengan sikap positif itulah kita akan insyaAllah berjaya menjulang tinggi misi dan martabat Musi Keramat ini menjadi sebuah institusi yang relevan. Bukan sekarang, dia sudah relevan daripada penubuhannya tahun 66. Kalau di Sabah ni dia sudah relevan 50 tahun, insya-Allah dia akan relevan lagi 50 tahun akan datang. So bersamalah kita dalam konteks pendidikan ini untuk memastikan anak-anak kita dapat ilmu sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan ilmu tadi dia akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Itu mungkin akhir kalam dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dato'. Insya-Allah Dato'. Kita sama-sama bersatu padu untuk merealisasikan apa yang kita inginkan tadi. Kebersamaan kita. Dato', terima kasih Dato'. Sama. Dan mungkin satu lagi, mungkin saya beri peluang Cepat je. Boleh? Last word. Kita nak pergi jauh je last word. Pesanan daripada, mungkin saranan yang menguat semangat untuk kita sebenarnya daripada Prof. Silakan Prof. Baiklah, pertama saya mendukung hashtag jadikan UiTM pilihan nombor 1. Harus. Pilihan nombor 1 Yang keduanya, tak kenal maka tak cinta. Apapun yang kita dimomokkan cerita di luar, pada saya dapatkan info yang sahih dari pihak universiti itu sendiri. Tabayun. Tengok sini, datang sini. Baik itu saya mahukan, biar dalam dunia hari ini kan kita diviralkan, tapi pada saya datang dan tengok sendiri. Sebab itu, kenapa apabila kita buat jom masuk selangkah kan, inilah peluang yang anda ada untuk datang bertemu dengan staf kita yang bertugas, pensyarah kita bawa pelajar kita pun untuk mereka berkongsi pengalaman di UiTM. Jangan baca tagline atas, headline, buat satu kesimpulan. Definitely. Itu saya punya ni. Sebab pada saya orang suka dengan benda yang negatif. Ya, tetapi pada saya terbukti kan Datuk, kita berada di sini. Satu ketika, kalau UiTM saya gunakan istilah tidak pungut saya, maka saya tidak akan menjadi orang nombor 1 di UiTM Zaman Sabah. Jadi saya sangat mahu memberi dan pada saya, kita telah menyaksikan ramai pelajar yang ada di antaranya yang tidak menjadikan UiTM Sabah ini sebagai pilihan nombor 1 itu pengalamannya, tetapi percayalah apabila mereka telah diberi peluang, mereka mahu meneruskan lagi ijazah secara muda, ijazah dan juga mereka sampai ke doktorat. Yang ini kita boleh buktikan dengan kita punya statistik. Dan mereka tidak akan menyesal. Betul. Jadi untuk anak-anak menjadikan di luar sana, UiTM pilihan betul. Untuk anak-anak yang di luar sana, percayalah.
bahawasanya apapun ya yang kita nak lakukan, kita kena percaya bahawasanya institusi keramat ini adalah merupakan institusi tertua yang saya kira akan kekal relevan. Datuk kata tadi akan kekal relevan sehingga 50 tahun akan datang, hatta 100 akan datang. Saya kira UiTM Sabah kekal relevan kerana dari masa ke masa kita akan sentiasa untuk melihat ya pelan strategi kita kan Datuk, pelan strategi kita ini dengan apa juga ya elemen baru ataupun era baru yang saya kira Datuk pun pernah cakap yang kali zaman, mudah-mudahan Tok ya kita akan terus kekal. Dan untuk anak-anak di luar sana, jom ya, kalau tidak orang Sabah lagi yang untuk mendukung kita ini, siapa lagi? Nah, kalau bukan kamu, siapa lagi? Bagi tahu mak bapak, kalaupun jauh kan, jangan kamu gusar sebab kita ada juga yang di Tawau untuk kita penuhi impian yang hanya 3 kredit ya. 3 kredit bermakna bukan kamu ini tak pandai, tetapi ini tidak diberi peluang. Betul. Ini adalah merupakan peluang kedua ya yang kita bagi pada anak-anak semua. Jangan pernah rasa kamu ini rendah diri sebab percayalah ya, sekali kamu diberi peluang, kamulah antara orang yang akan memakai selempang anugerah NAB Chancellor. Mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Datuk dan Prof, saya sendiri makin semangatnya makin naik lagi. Tapi mau habis sudah. Ya, itu tak perlu bahasa Sabah sih. Iya. Orang kata lebih sabar dari Sabah. Betul. Memang tak lebih sabar sudah. Mengakar nadi perjuangan UiTM dan Sabah itu sendiri dalam diri kita. InsyaAllah. Jadi Datuk, saya daripada Unit Halal Islam di dalam segmen ini, Wacana Ar-Rawdah, jadikan UiTM pilihan nombor 1. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga kepada Prof. Rosita kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita untuk majlis yang saya kira bukan sahaja majlis ilmu, tapi juga satu majlis saya lupa nak kupas tajuk tadi. Wacana Rawdah. Boleh lagi. Silakan. Boleh. Silakan. Boleh tu. Kerana yang Nabi sebut dalam hadis yang sebut awal tadi tu. Okey. Perkumpulan ilmu itu adalah taman-taman syurga. Dan wacana Rawdah ini, Rawdah itu adalah taman syurga. Jadi kita menjemput anak-anak, masuklah dalam taman-taman syurga, ialah tempat pencarian ilmu ini. Kalau dah duduk dalam syurga itu, itulah manisnya, indahnya. Betul. Tak melihat perkara yang kita tak pernah lihat, merasa benda yang tak pernah rasa. Betul. Inilah tamannya. Maka jadikan UiTM pilihan nombor 1. Ya. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa program yang dianjurkan, ikutilah sama bersama. Ada online ataupun secara fizikal hadir bersama. Sebab di UiTM bukan sahaja kita mementingkan pembangunan akademik Datuk, tapi juga pembangunan seimbang. Takkan ada yang tercicir. Ustazah, belum pernah lagi kalau yang tak ada nak bayar yuran ke apa, kita akan singkirkan. Tidak. Kita selesai. Betul. Kita selesaikan, kita cari jalan bagaimana untuk selesaikan. Bukan saja kita melihat zakat itu untuk anak-anak Muslim, tapi perlu diingatnya kita ada juga infak. Kita ada endowment. Ada infak juga yang dari luar untuk anak-anak selain daripada bukan Muslim. Betul. Ya, tidak pernah untuk kita pinggirkan. Betul. Dan kita tak pernah pun nak kata kita ini, sebab kita berpegang pada 3R. Iya. Betul ya? Betul. Dan selagi kita ini royal, dengan religionnya, dengan race-nya, kita menjaga 3 ini, saya kira UiTM lah tempatnya. Untuk kita tidak untuk memomokkan apa-apa juga dari segi 3R ini. Kita pelihara betul. Kita pelihara. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi Datuk, itu saja. Terima kasih. Begitu juga Prof. Akhir kata daripada saya, kalau tidak sekarang bila lagi, kalau tidak kita siapa lagi? Dan kalau bukan anak-anak ini, siapa lagi mau masuk? Itulah. Kan? Ya. Baik. Jadi itu saja Datuk dan juga Prof. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.